Demikian petikan lirik lagu Dadah Durjana yang sering kita dengari corong-corong radio dan kaca TV. Hidup menjadi manusia durjana, itulah yang terjadi kepada Luncai apabila dia terlibat dengan najis dadah. Ikuti saya, Nona Jafizana Muhammad Hendy untuk kupasan selanjutnya. Bermula dari rasa ingin mencuba, Luncai menjadi penghisap rokok tegar. Rasa ini menjadi lebih hebat dan disenangi kawan-kawan. Luncai mengunjungi kelab-kelab malam. Luncai mula meminum arak, menghisap vape dan mengambil dadah yang lebih tinggi dos secara suntikan. Aktiviti menghirup bahan inhaler adalah perkara biasa bagi Luncai apabila bekalannya putus. Luncai jauh tersesat jalan. Akibat terdesak untuk mendapatkan bekalan dadah, Luncai bertindak di luar batas norma. Ibu yang tua menjadi mangsa kecelaruan akal si Luncai. Ibunya menjadi mangsa pembunuhan ngeri si Luncai. Ibunya ditemui mati tertiara dengan kesan gelaran pada leher. Luncai diburu polis. Dan akhirnya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Luncai dipergas polis sehari selepas kematian ibunya di sebuah rumah tidak bernombor, tidak jauh dari lokasi ibunya dibunuh. Terbaru, Luncai kini juga disahkan positif HIV pada dadah, arak, rokok, vape, inhalan dan HIV, membawanya ke tali gantung. Orang di luar sana jangan jadi macam saya. Saya sesat, jauh saya sesat. Menyesal, memang saya menyesal. Tapi benda bukan boleh bertawahi dah. Yang di bangku sekolah, dengar cakap cikgu. Jangan dekat langsung dengan dadah. Jangan cuba-cuba. Dadah boleh buat kita bodoh. Dadah boleh buat kita hilangkan. Saya hilangkan, saya bunuh mak sendiri. Minta ampun mak.